Jomlah kita round tepi laut, menyusuri pantai di laluan Jalan Makam. Dekat mana? Inilah Mersing, Johor Darul Takzim. Best tau round-round dekat Mersing sebab dia bersih, tenang, pemandangan pun cantik, tiada kesesakan lalu lintas, pengunjung pun kurang pada cuti hari Malaysia baru-baru ni. Ini mungkin Mersing hanya sinonim dengan Pulau Tioman. Bila sebut Mersing je terus nampak Pulau Tioman, Pulau Rawa. Basically, Mersing memang tak ada apa-apa pun. Pantainya tidak seindah dan secantik pantai yang berada di sebelah atas sana. Jadi tumpuan manusia kepada Mersing memang kurang sama sekali. Jadinya tidak salah jika pelancong lebih memilih untuk masuk ke pulau berbanding di tanah darat. Tapi kan bukan itulah fokusnya. Saja nak bawa korang jalan-jalan tepi laut, mengintai dan menikmati suasana waktu pagi di sini. Korang tahu kan, Mersing merupakan sebuah daerah di timur laut negeri Johor. So, sambil-sambil layan view, bolehlah dengar sedikit fakta tentang daerah Mersing. Mengikut sejarah, Mersing dibuka pada tahun 1892 oleh Datuk Bentara Luar iaitu Muhammad Saleh bin Perang. Kalau daripada kisah mulut ke mulut, nama Mersing ini merupakan nama seorang Sikh iaitu Amir Singh atau Man Singh. Beliau dikatakan telah melarikan diri dari Pahang kerana membawa gundik Sultan Pahang. Cuma tak faham kenapa nama beliau yang diambil untuk dijadikan sebagai nama tempat. Macam tak kena pula kan? Tapi ada juga kisah yang mengatakan Mersing berasal daripada perkataan kangka dalam bahasa Hokkien yang bermaksud muara. Nampak logik sikit. So, sekitar 1880-an, Sungai Mersing merupakan persinggahan kapal-kapal dagang seperti kapal Hong Yat yang membawa ikan kering. Yang ni saya setuju sebab bau ikan kering dekat pantai Mersing ni kan memang padu guys. Tapi fahamlah kan, umumnya penduduk daerah Mersing memang bergantung sepenuhnya kepada sektor perikanan. Walaupun industri perlancongan tak kurang dan semakin pesat. Itulah serba sedikit informasi tentang Mersing. So, andai katalah satu hari korang nak datang ke Mersing, tapi tak nak masuk pulau. Kemudian tak tahu nak pergi mana. Sis cadangkan korang check in Mersing Merlin Inn. Dia ada pakej harian untuk scuba dan hopping island pada harga yang berpatutan. Bukan itu saja, hotelnya pun menawarkan view yang cantik dari atas bukit. Kolam mandi dia bersih guys. Ada kemudahan lain seperti badminton, carom, konsol game, pingpong. Lepas tu nak dapat makanan pun senang. Tortoise pun ada dijual. Jajan-jajan pun ada dijual. Sumpah, sis memang promote Mersing Merlin ini sebab dia best gila walaupun hotelnya vibe 80-an. Back to the road, kita ni sekarang berada di Pekan Mersing, bandar kecil yang tak sesak. Apa-apa pun kita akan check out dulu dan selamat tinggal Mersing untuk menuju ke Ulu Tiram. Akan melalui Jemaluang, Mawai, Kota Tinggi dan Bandar Tiram. Laluan yang merentasi ladang-ladang besar dan muka buminya berbukit bukau. Tapi jalan cantik dan luas untuk dua hala, mungkin sedikit sukarlah untuk memotong disebabkan terlalu banyak selekor dan lori sawit yang keluar masuk. Berhati-hatilah sebab tinggi kebarangkaliannya untuk haiwan-haiwan liar melintas. Paling menarik, terdapat kesan sejarah yang ketara iaitu pillbox atau kubu yang dibina sewaktu Perang Jepun oleh pihak British sewaktu Perang Dunia Kedua. Kalau korang berani, berhenti dan singgahlah. So, perjalanan kita akan berhenti di sini sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.